Nak abang dah makan conik. Oh, dia tu mari nak malam makan conik. Kata bini dengan anak tu duduk di rumah tak tidur makan conik. Bawa kereta. Assalamualaikum semua. Oh, mai berdedah budak. Mami ni duduk di Bandar Sarjana di restoran Sarjana Neplopa. Kedai ni mami mari sokmo. Lebih kurang dalam 3-4 kali dah kita mari makan ikan bakar. Sini mami suka makan ikan bakar. Sebabnya apa tu sambal yo sedap. Macam malam ni mami nak makan colek. Tak makanlah ikan bakar ni. Kalau hak mami mari sekali memang duk makan ikan bakar seumur. Masuk ke panas ke gapo ke ada. Tak suruh sing lama. Kata mari makan sini. Tak siap tak ada siap tak ada masuk ke panas ada. Masuk ke panas ada, ikan bakar tawar ada, celup-celup tepung ada. Jadi hak bulan Ramadan ni dah ni. Ada set palai lerak lah, set palai jeluak lah. Set mu tengok lah ni. Pelbagai jenis ni set mu tengok ni. Mami mu ambil set jeluak, set mu set jeluak. Ambil jeluak malam ni. Kata kalau tak habis kan kita buat kelik lah. Barang boleh buat kelik. Mami ambil set jeluak RM59. Set lerak RM39. Dia beza dia kalau set jeluak dia ada colek buah dan juga dia ada ni kerai. Kalau awak ambil set palai lerak tu, beza dia tak ada kerai dengan colek buah. Kalau set jeluak ni 4 hingga 5 orang boleh makan. Kalau set palai lerak tu 2-3 orang makan. Pasien tu orang klik belakang tu orang klik terawih dah dia. Sudah klik terawih mari dah colek lah awak. Awak boleh mari sini. Lokasi dia Bandar Sarjana Putra. Bandar Sarjana Putra, nama kedai tu tengok. Restoran Sarjana Neplopa. Terima kasih siapa dah weh. Hocol nak mami omoda. Sek mu jeluak dalam malam ni. Ni sek jeluak hok mami odanya. Sek mu tengok ni. Ni stale. Sek ni dia ada lalu dengan colek buah dengan colek kerai. Kalau sek lerak tu hok mami royak RM39 tu, dia beza dia tak ada hok ni. Aku tak boleh nak kecek dah ni sek mu. Mai duduk depan mata duk wang bang ni. Mami terah dulu. Dalam ni, mami tak tahu berapa perkara ni. Atas ni kepuk keping. Dia ada udai celup tepung. Ada jepu. Ada kepuk. Ni macam berbola celup tepung. Ketai ada juga. Sutong, tambung sini, perut. Ni ketai sekor. Ni udai. Udai besar sek muih. Ni ayat. Ni popia, jepuk malah. Memang banyak perkara ni sekmu. Paru sekmu, paru my favorite. Tak boleh lagi dah bulan puasa kecil ni. Kerai dia pun. Mami mari 4-5 kali alhamdulillah. Tak setakat ni. Setakat ni. Setakat ni kita mari makan ikan bakar gapo. Kita suruh dia bakar kerai sekalipun memang tak bang kerai. Memang kerai dia fresh. Dia jaga. Mungkin ramai dah buat tahu ni kedai ni hak mami royak ni restoran Sarjana Neplopa ni. Mungkin sekala si awak mari makan masak ikan panas dengan ikan bakar dia. Jadi dalam bulan puasa ni dia si ada conek lagi. Hak mana hak tak tahu tu si awak boleh mari belaka. Mami malah nak kerja banyak sek mu makan mari lah. Mami nak makan. Masa talen ni memang jeluak sungguh. Aku siap pilih dia aku nak makan gapo. Colek buah habis, colek kerai habis. Cuma hak set talen ni tak habis. Sebab mami memang pisau ambil hak banyak ni nak tunjuk ke set awak. Set jeluak setara mana. Tak apa hak ni memang kita buku makan sahur pula. Gitu set mu. Hak mana nak makan colek tu pakai mariah belaka. Tak boleh mari hari bekerja mari hari-hari Sabtu Ahad. Time-time cuti tu bawa anak anda. Bininda tu mari makan conek. Nak abang dah makan conek. Dia tu mari nak malam makan conek. Kata bini dengan anak tu duduk di rumah tak tidur makan conek. Bawa kereta hari Minggu tu mari makan conek ni. Aku bawa dah ni. Jom bawa. Tidak aku murah juga. Kenyanya dah. Air sebelah habis.